Kalau korang ada serbuk jeli dekat rumah, korang wajib cuba resepi yang satu ni. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula masak 2 paket serbuk jeli dengan 1 liter air panas. Kemudian masukkan ke dalam gelas macam ni. Biarkan dia sekejap sampai dia betul-betul set. Sementara tunggu dia nak set tu, akan nak goreng kari pap. Kali ni akan nak try kari pap pusing NH. Asyik duk tengok viral lalu lalang sana sini, jadi kita nak try sendiri. Yang ni akan ambil yang frozen punya. Jadi kita kena defrost sekejap sebelum kita goreng. Lepas dah siap goreng kari pap semua, bolehlah kita keluarkan jelly dan tambahkan susu segar. Lepas tu kita cucuk-cucukkan sekali jelly kita tu dengan straw. Untuk resepi jelly ni akak tak ada tambah gula langsung sebab jelly tu pun dah manis, jadi memang just nice. Dan dah siap menu kita hari ni, jelly susu dengan kari pap pusing NH. Seriously sedap sangat-sangat, korang wajib cuba. Kulit dia super flaky, lepas tu inti dia memang padat dan padu. Yang akak try ni inti kambing black pepper. Dia ada macam-macam jenis inti ayam, kentang, daging, sardin, telur dan kambing. Kari pap pusing panas-panas, makan pula dengan jelly yang sejuk. Seriously sedap sangat-sangat. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.